Ya, nak keluar ke? Nanti adik ikut. Ya, faham. Tuan Maharaja, idaman hati. Ayah nak keluar ke? Adik nak ikut. Tak. Ayah nak repair motor ni. Repair motor pakai topi ke ayah? Kena pakai topi lah, dek. Keselamatan. Nanti minyak ngecik. Tak kena muka. Oh, iya ke? Ye, kejap lagi dapat tengok budak nangis. Ye. Bang, shh. Mana ada budak nangis? Kejap lagi ada lah. Dah. Adik pergi main kat belakang dulu, Adik tak nak main belakang. Belakang ada nyamuk banyak. Apalah, abang bawa adik lah pergi main belakang sekejap. Nanti ayah bagi upah. Tak boleh lah ya. Abang nak kena siapkan tesis ni ya. Urgent ni. Dah lah, adik pergilah main kat belakang sekejap. Tak apalah, adik pergi main belakang lah. Adik pergi main belakang, Ayah repair motor elok-elok tau. Ya. Ya. Dapatlah upah kat abang kan. Adik dah pergi main belakang tu. Itu kalau abang pergi ikut adik main kat belakang, ayah bagi upah. Ni adik pergi main sendiri, mana ada upahnya. Yalah. Dah pergilah, nanti dia mengikut pula. Ayah tipu adik. Ayah kata nak repair motor tapi ayah nak keluar, adik nak ikut. Tak boleh. Ayah nak pergi mesyuarat kat kedai Mak Lijah janda tu. Adik nak pergi mesyuarat juga ayah. Adik nak ikut. Ni mesyuarat orang tua-tua dan duda je, dek. Tak boleh. Adik tak kira adik nak pergi juga. Nak pergi macam mana tengok baju adik, seluar adik kotor main pasir adik tu. Dah pergi mandi dulu. Ayah teman adik lah mandi sekali. Lepas tu kita pergi sama-sama. Adik pergilah mandi sendiri. Adik pergi mandi sendiri, ayah bagi 5 minit je. Ayah tunggu. Ayah janji tau tunggu adik. Ya. Ayah janji tau. Ya. Pergilah ya. Tak boleh start sini ni. Nanti dia dengar. 3, 2, 1, action! Ayah tinggal adik, ayah tak tunggu pun. Kan abang dah kata akan ada budak yang menangis. Sama saya. Ayah tak tahu ke adik ni director? Dalam video ni mungkin video terakhir untuk ayah. Ayah tinggal adik. Kuat lagi.